sengaja tak ambil tahu, pada masa dan ketika itu ada juga maklumat daripada satelit China yang menyatakan bahawa pesawat itu berada di lautan China Selatan. Dan kalau sekiranya kita pegang kepada semua maklumat yang kita terima pada ketika itu, bermakna bahawa ISAR kita tak akan berjalan. Sebab itu kita konsisten, Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan kita konsisten, apa jua maklumat yang kita terima mesti disahkan. Sama ada yang di maklumat satelit China di mana disahkan oleh APMM dengan pergi sendiri ke kawasan berkenaan, tak nampak ada pesawat, baru kita maklumkan. Tapi kalau sekiranya kita ikut semua maklumat yang kita terima daripada BBC ke, daripada China ke, daripada mana, kalau tidak ada korporasi, akhirnya Yang Berhormat juga akan tuduh kita tidak bertanggungjawab. Sebab itu apa yang kita lakukan dah masuk kepada fasa di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan koridor utara dan selatan. Dan itu betul, Yang Berhormat, tepat, di mana kita telah membuat pengumuman itu berdasarkan kepada ping atau handshake yang datangnya daripada Inmarsat. Itu pun kita tidak terima bulat-bulat. Ianya mendapat kolaborasi daripada FAA, datangnya daripada NTSB, datangnya dengan AIBB, di mana saya sendiri hadir di dalam taklimat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana semuanya mengesahkan bahawa kemungkinan yang air turn back yang dapat kita lihat di dalam radar TUDM merupakan MH370, dan MH370 ini berada di kawasan koridor utara dan selatan. Masa dan ketika itulah kita telah umumkan pada orang ramai, dan kita alih tumpuan kita daripada Selat Melaka dan lautan China ke selatan, lautan China Selatan, kepada koridor selatan dan koridor utara. Hari ini saya berdiri di dalam Dewan Yang Mulia ini dengan berani menyatakan bahawa kita konsisten dalam pendirian kita dan terus untuk memastikan bahawa koridor yang begitu luas ini dengan kerjasama daripada 26 negara dengan kepakaran mereka, dengan satelit mereka, dengan radar mereka, dengan aset mereka, tumpuan kita hari ini bukan untuk toleh ke belakang, tetapi untuk keluarga-keluarga yang masih lagi ada harapan, untuk menunjukkan bahawa kita tak putus asa akan terus mencari pesawat yang hilang ini. Well, you should have started a lot earlier. Tadi saya tanya, kapal terbang tu hilang pukul 1, kenapa sampai pukul 5 baru nak isytihar? Itu belum dijawab. Tadi Yang Berhormat Menteri kata Vietnam dah mengesahkan bahawa kapal terbang itu telah tidak berada dalam ruang udara Vietnam. Saya harap Yang Berhormat Menteri jawab soalan yang saya kemukakan tadi. Apa SOP-nya? Tunggu 5 tahun, tunggu 5 jam, tunggu 7 jam, tunggu 10 jam. Bagi lumat. Dalam SNR, every minute matters. Kita boleh berbahas baik. Dalam SNR, every minute matters. Dalam soal ini, saya dah beri ruang lewat. Ini yang saya tanya. Ikut SOP, berapa jam? Siapa yang macam ni yang mau macam mengikut SOP berapa jam? Menteri tak jawab. Tak payah macam ni. Kita isytihar Yang Muhammad. Standard inilah, standard itulah. Yang Muhammad, perkara ni serius Yang Muhammad. Kita bincang bagus-bagus ya. Gelang patah. Yang Muhammad. Saya beri Tanjung Karang. Tanjung Karang lepas tu gelang patah ya. Nyawa lah nak cepat. Jangan tanya soalan minit. Terima kasih. Belajar dekat SAR ni kat sekolah pondok, bukan kat luar negara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dengar pihak sana dia mempertikaikan SOP dan mengapa lambat. Ini yang sahalam ni, dia macam kena penyakit meroyan sikit. Saya nak tanya Yang Berhormat. Saya bersetuju
Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Menteri bahawa sesuatu yang belum kita umumkan mesti dia dapat kepastian, kerana ia ini melibatkan sampai ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, saya begitu Yang Berhormat. Yang Berhormat pada minta pengumuman rasmi dia buat pada 11.30 pagi. Ada tak Yang Berhormat bersetuju ataupun tidak bahawa sebelum pengumuman rasmi ini dibuat, lebih kurang pukul 9.30 pagi ke pukul 10 pagi, bahawa satu berita, satu SMS telah pun diterima. Saya sendiri terima. Saya terima daripada kawan saya daripada New York. Daripada New York, dia kata kapal terbang itu landing di Nanning, China. Dan sehingga kan ada pula televisi tempatan mengumumkan. Ini menunjukkan bahawa tindakan yang dibuat oleh pihak kementerian itu betul. Kalau nak dengar segala apa yang dibuat oleh pembangkang ni, kita akan mengelirukan rakyat. Ini sebagai contoh. Sebelum diumum secara rasmi, saya ingat mungkin Yang Berhormat pembangkang berdapat sampai dikeluar ada satu TV bahawa dia kata landing dekat Nanning. Itu menunjukkan pada ketika itu ketidaktentuan, ketidaksihan berlaku. Kan itulah tindakan kerajaan amat tepat sekali, mesti verify sebelum mewakili kerajaan untuk membuat kenyataan. Tindakan betul. Hanya yang pihak pembangkang ni dia cuba nak spin isu ni, nak cari salah. Yang sahalang, sangat sahalang. Sahalang ni lemot. Nanti dulu, ini apa ni? Saya punya floor lah Yang Berhormat. Tadi bila saya tanya soalan, orang semua bising kata lama, panjang sangat soalan. Sekarang ni bila orang lain tanya soalan panjang-panjang tak apa pula. Ceramah kajian tak laku tu. I'm not interested 1 minggu, 2 minggu selepas itu. Saya nak tahu pada saat kapal terbang itu hilang, what did you do? It's never happened before. Tak pernah berlaku. Apa ni? Kalau tiap-tiap ini salah. Pas tengok. Kelah pas. Balik jawab, kasih balik sama speaker ni. Jawab. Speaker dalam. Okey. Speaker ini floor saya. Ini floor saya. Ya. Ini floor saya. Menteri bagi saya jalan, sabar. Yang Berhormat, semua pun nak tahu, nak maklumat daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Subang dengan Sepang dia lawyer, dia faham peraturan. Yang ni dia tak faham peraturan. Cuba bahas baik-baik Yang Berhormat. Kita bahas peraturannya. Saya tanya Yang Berhormat Menteri, saya Yang Berhormat setuju ataupun tidak bahawa sebelum dia buat keputusan jangan tergopoh-gopoh. Dah terbukti bahawa sebelum pengumuman resmi dibuat, saya tak tahu lah. Ini Sahalam dapat kita SMS. Yang lain diam Yang Berhormat. Yang lain diam, duduk Yang Berhormat. Saya dapat daripada New York, kata dah landing dekat Nanning dan disiarkan pula dalam awani, tak silap saya. Disiar. Jadi menunjukkan bahawa kalau kerajaan membuat tindakan tergopoh-gopoh, ia akan memalukan maruah negara kita. Sebab itu tindakan yang ambil itu betul, bahawa mesti ambil secara SOP. Jangan setuju tidak Yang Berhormat bahawa SOP yang lepas itu ialah SOP mengikut standard luar. Menteri, yang kita nak kita sokong Tanjung Karang, kita nak tahu berapa lama untuk mengesahkan. Betul lah tu. Berapa lama SOP sebelum resmi dibuat? Berapa lama dibuat? Kita nak tahu berapa lama. Yang Berhormat dapat tak? Saya tanya Yang Berhormat dapat tak? Berapa lama untuk mengesahkan? Sebelum nak buat pengumuman mesti dalam verify. SOP, dalam SOP search and rescue, kita nak tahu berapa lama untuk. Yang Berhormat, kenapa terperlu macam ni Yang Berhormat? Yang Berhormat, sebentar Yang Berhormat. Saya minta agar kita berbahas dengan tertib. Masalah sensitif, masalah serius ni Yang Berhormat ya. Menteri pun kena jawab. Ya. Yang Gelang Patah. Jawab Tanjung Karang tadi. Okay. Di mana memang saya setuju sangat. Pada peringkat awal, kalau kita ikut semua spekulasi dan maklumat yang kita terima dan kita ikut lead, dan satu-satunya yang paling awal di mana ada yang mengatakan bahawa pesawat berkenaan telah mendarat di Nanning, itu pun kita siasat. Ingat berapa dengan izin oil slick minyak yang kononnya dijumpai di lautan China Selatan, itu pun kita hantar APMM, TLDM, semuanya berkisar kepada SOP dan juga kepada tindakan yang bertanggungjawab.
Kalau kita tidak follow up kepada oil slick tadi, 3 ke 4 tak salah saya, life vest, life boat, setiap segala apa sahaja yang dimaklumkan, termasuk laporan-laporan polis ketika itu berkisar hanya kepada di lautan China Selatan. Itu kita follow up. Kalau tidak, tak mungkin kita sekarang ini boleh sampai ke Northern dan Southern Corridor. Itu pun lepas kita membuat keputusan untuk mendedahkan maklumat daripada radar tentera, dan lepas itu baru satellite Inmarsat yang digunakan. Ini semua merupakan tindakan yang bertanggungjawab. Kalau tak bertanggungjawab, pembangkang juga yang akan menduduhkan kita tidak melakukan apa yang sekarang ni dituduh. Dalam patah. Ya, bagi Kelang Patah. Yang lain duduk, Yang Hormat. Ya, kita terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri oleh kerana datang untuk memberi satu taklimat sungguh pun hari ke-17. Dan tentulah keutamaan ialah untuk mencari pesawat, dan harap kita berdoa bahawa 239 orang semua ini masih boleh selamat. Tetapi Yang Berhormat Menteri pun saya percaya bersetujui bahawa adalah banyak soalan yang bangkit bukan sahaja di tanah air kita tapi di seluruh dunia. It's become a world issue. Dan mungkin bukan sekarang untuk memberi semua jawapan-jawapan kepada soalan-soalan ini, oleh kerana keutamaan ialah untuk cari. Sungguh pun hari yang ke-17 harapan lebih tipis, tapi kita bersetuju bahawa kita tidak memputus asa. Apabila sungguh tidak ada apa-apa final news, kita perlulah segala upaya untuk mencari pesawat dan mereka yang di atas. Tapi soalan-soalan yang kita perlu mula untuk buat persiapan, khasnya oleh kerana sudah 17 hari, dan harapan dalam the first 2 weeks maybe, but now I think you have begin to look at the second stage. Dan soalan-soalan yang timbul semacam apa yang mangkit, semacam apa yang berlaku pada 8 hari bulan Mac, apabila pesawat itu hilang, 120, dan bukan adakah benar bahawa TUDM, radar TUDM pun dapat pun bahawa pesawat itu ada divert daripada perjalanan ni. Khasnya ada semalam dalam Star ini bahawa the officers called the Air Force, which confirmed they had determined the plane on the military radar but it diverted from this path. Bahawa bukan sahaja civilian DCA radar ada dapati bahawa missing, tetapi TUDM radar pun dapati. Kenapa? Soalan akan timbul, kenapa tidak akan diambil masa itu supaya untuk mengatasi masalah. Tapi ini semua after the event. Dan sebab itu, adakah soalan semacam sama, ada kita ada hilang 1 minggu untuk cari pesawat itu di tempat-tempat yang sepatutnya Indian Ocean. Dan Yang Berhormat kata bahawa konsisten, betul, kita memuji bahawa kerajaan dalam perkara ini konsisten, tetapi saya rasa dalam perkara ini lebih penting daripada konsisten ialah jangan hilang peluang untuk menyelamatkan nyawa-nyawa. Itu more important than consistency. Consistency important, but more important consistency ialah bahawa tidak hilang peluang untuk selamatkan pesawat atau nyawa 239. Dan soalan saya masih bangkit ialah, dan ada bangkit oleh daripada Yang Berhormat daripada Seremban ialah, adakah Yang Berhormat Menteri bersetujui bahawa dalam malapetaka ini, disaster ini, ada suatu peranan yang patut dimainkan oleh Parlimen selain daripada eksekutif, semacam ada dimainkan parlimen di lain negara, di mana untuk khasnya post disaster, untuk siasat, untuk mencari jawapan kepada 1001 questions ada yang bangkit hari-hari dalam Surabaya, tempatan atau dunia, 1001 questions yang perlu dijawab. Dan satu soalan besar ialah mengenai kredibiliti, mengenai transparansi, dan perlu dijawab. Dan bukankah kalau satu Parliamentary Select Committee diadakan atau disediakan, sungguh pun bukan mula kerja sekarang, ada membantu kerajaan, membantu Malaysia dalam usaha untuk meyakinkan dunia
bahawa dalam perkara ini kita bukan sahaja kompeten, transparent, tetapi kita tidak ada apa-apa untuk sembunyikan. Dan peranan ini ada dimainkan oleh parlimen yang lain, sama macam Fukushima disaster di Japan atau lain-lain. Dan adakah Yang Berhormat Menteri rela untuk memberi segala sokongan kepada usaha ini supaya maybe finger pointing at this time is not something we should do, but we have to find the answers. Tuan, betul. Tuan yang betul. Dengan saya tambah sikit. Yang berhormat daripada Yang Patah, kejap Lenggong. Menteri jawab dulu Yang Berhormat. Saya bersetuju sangat dengan cadangan Yang Berhormat tadi. Malah apa yang kita dapati dengan insiden ini bukan sahaja boleh menjadi sesuatu untuk kita kaji teliti pada masa yang akan datang, tetapi sebenarnya satu dunia sedang melihat kedudukan negara masing-masing dari segi maklumat satelitnya, dari segi radar primary dan secondary-nya. Kalau kita tengok Northern Corridor saja merentasi 11 buah negara. 11 buah negara ni akan kaji semula kemampuan mereka dalam konteks penerbangan, dan ini merupakan satu unprecedented incident yang boleh membawa banyak perkara, dan bagaimana Parlimen Dewan ini yang mulia ini boleh membantu selepas ini. Saya terbuka untuk ahli-ahli Yang Berhormat untuk bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan dunia melihat apa yang berlaku ini sebagai sesuatu yang tak boleh kita ulang. Sila Lenggong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Saya tidak heran nada rakan-rakan kita dikembangkan, tapi cuma saya lihat seolah-olah nada yang dibawa oleh sebahagian daripada mereka lebih kurang sama dengan sebahagian daripada media antarabangsa. Ini juga harus disiasat oleh Menteri. Saya nak sebut di sini dan saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan dan kepada Menteri kerana hari ini kita difahamkan 26 negara terlibat. Ini sesuatu yang cukup hebat. Ia mungkin berlaku kerana kekuatan dan kehebatan kepercayaan kepimpinan negara kita hingga membolehkan negara-negara luar memberi bantuan, pemimpin luar memberi bantuan sokongan. Saya lihat kes-kes yang berlaku sebelum ini, tidak banyak negara yang memberi sumbangan besar kepada kita. Menguruskan krisis ini bukan satu perkara yang mudah, kerana ia juga melibatkan bagaimana kita nak menguruskan mengurus aset ketenteraan, nak menguruskan isu persepsi rakyat, nak menguruskan bangsa. Lihat bagaimana di negeri China ini cukup sukar dan keupayaan kita mengendalikan sehingga setakat ini cukup baik. Saya fikir kalau kita benar-benar mempunyai semangat patriotik, inilah waktunya untuk kita sama-sama meletakkan kepentingan di hadapan. Cuba Yang Menteri, saya nak tanya, apabila negara-negara luar membantu kepada kita, apakah komitmen mereka dari segi komitmennya, apakah mereka sama-sama bersetuju untuk mencarinya sehingga dapat, ataupun hanya dalam tempoh-tempoh tertentu saja? Dan satu lagi persoalan mungkin ditanya oleh rakyat ialah berkaitan dengan perbelanjaannya. Apakah mereka menyumbang secara suka hati atau bagaimana? Saya nak mendapat penjelasan kerajaan. Dari segi perbelanjaan setakat ini saya tak ada menerima permintaan atau tuntutan daripada mana-mana pihak, dan semua telah pun menyatakan bahawa unprecedented dalam sejarah di mana 26 negara terlibat dalam satu operasi mencari dan menyelamat. Contohnya apabila pesawat-pesawat yang paling canggih di dunia digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan yang mungkin dalam sejarah negara dan rantau ini tak pernah berlaku. Ia menunjukkan sedikit sebanyak penghormatan dan pengiktirafan dunia kepada kepimpinan negara. Saya nak nyatakan di sini contohnya Shanzi Y8 merupakan pesawat Cina yang paling canggih dalam SAR. Sekarang ini berada di lapangan terbang di Perth. Kita pada masa carian di lautan Cina Selatan, vessel Cina
dibenarkan untuk merentasi kawasan Vietnam. Tak pernah jadi dalam sejarah. Dalam keadaan di mana Illusion IL-76 daripada China sekarang sedang menerbang dan merentasi lautan ke Australia. Maklumat daripada satelit China dikongsi dengan Australia. P-8 Poseidon merupakan kapal terbang yang paling canggih di dunia. Hanya 2 negara mempunyai kemampuan, iaitu India dan negara Amerika Syarikat. Kedua-duanya digunakan untuk search and rescue dalam MH370. Tapi tak jumpa lagi. Dah sesat. Sebab tu tak boleh salahkan kita. Tak jumpa. Sebab tu saya nak nyatakan. Kalau satu, takkan kita tak boleh bersatu. Doa lah, berdoa. Ini kan cara laksamana bercakap. Ini kan cara laksamana saya cerita pula. Lagi pula saya cerita. Ini cerita Doremi cakap macam ni lah. Dah sesat. Ini laksamana Doremi. Saya tahu bahawa pembangkang tak mau dengar penjelasan saya ni, kerana tak boleh dipolitikkan. Ini bukan politik. Tetapi dalam hal ini, nak bagi fakta. Dalam hal ini saya setuju dengan Yang Berhormat Gelang Patah bahawa usaha kita sekarang ialah untuk memastikan bahawa SAR kita dan cara bagaimana kita dapat mengecilkan koridor utara dan selatan diteruskan. Sebab itu saya nak mengambil izin daripada Yang di-Pertua, kerana saya baru dapat nota bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri akan berada di PWTC pukul 9 dan akan buat PC jam 10. Mungkin ada sesuatu yang dah diumumkan di mana kita boleh perkecilkan. Dengar kita orang cakap dulu. Biar dia perkecilkan kawasan. Kalau pembangkang, mungkin Yang Berhormat Menteri tidak memaklumkan kepada kita. Sebenarnya maklumat hilang kapal terbang ini diumumkan oleh berita TV3 jam 8 pagi. Kalau pembangkang setuju bahawa tumpuan kita ialah untuk menyelamatkan nyawa kemungkinan mereka yang berada di dalam pesawat MH370, dan tumpuan kita ialah untuk mencari pesawat berkenaan, maka apa jua perkara-perkara yang perlu penjelasan seperti Yang Berhormat kata dari Gelang Patah, termasuk daripada wakil-wakil rakyat kita, daripada pembangkang pun silakan selepas ni. Tetapi yang paling penting sekarang ialah tumpuan kita, fokus kita ialah untuk mencari MH370. Dan dengan itu saya mohon izin dalam masa yang ada ni. Saya tahu Dewan akan bermesyuarat hanya pada sampai 9.30. Sebab tu izinkan saya baca apa yang saya telah pun dibekalkan ini supaya dapat direkodkan dalam Hansard. Itu penting. Yang betul. Ada soalan izinkan saya membaca ucapan apa yang ada di dalam soalan yang belum dijawab untuk Hansard. Lepas tu saya terpaksa bergegas ke PWTC untuk meneruskan SCR. Timbalan Menteri Pengangkutan ada untuk meneruskan jawapan kepada soalan saya. Yang Berhormat Menteri ingin untuk menghabiskan draft jawapan dan saya benarkan. Yang lain duduk, Yang Amat. Soalan dia, apakah SOP? Tuan Yang di-Pertua. Yang lain duduk. Tuan Yang di-Pertua. Apakah SOP itu koridor utara merentasi seluruh negara bermula dari bahagian utara Thailand hingga ke sepatan Kazakhstan dan Turkmenistan. Manakala koridor selatan merentasi dua buah negara. This is Parliament. It's reading in Parliament. Let him finish reading. Iaitu Indonesia dan Australia. Mencelah. No, he must give us the opportunity to ask question. He's not dictating what to. Bahagian selatan Lautan Hindi. This is just like the Prime Minister's press conference. Mengikut maklumat terkini SAR. Yang lain dah dengar, Yang Berhormat. Duduklah ya. Kita akan ringkaskan aja sebagai jaminan. Ada yang nak dengar jawapan menteri. Duduk. Kita nak jaminan saja dia akan bagi ambil soalan. Itu saja. Just give the assurance. Mengikut maklumat terkini SAR pada 22 Mac 2014. Saya benarkan. Let him finish.
sebanyak 26 negara, jaminan dia akan ambil soalan, merangkumi 36 pesawat dan 21 kapal terlibat dalam operasi mencari MH370. Menteri, bagilah kami tanya soalan. Pencarian juga dilakukan dengan menggunakan satelit daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, China dan Perancis. Pengurusan dan pengendalian operasi SAR merupakan satu usaha yang amat mencabar memandangkan skop pencarian yang amat luas di lautan Hindi dan jauh daripada tanah daratan serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Kita ada soalan yang perlu dijawab. Gelang patah sendiri telah menyatakan bahawa apa jua persoalan yang perlu diperjelaskan kita boleh buat kemudian. Yang penting sekarang ialah untuk usaha mencari dan menyelamat. You can ask kita later. Setuju. Sekarang ni tujuan kita dalam masa yang ada ni ialah untuk merekodkan dalam Hansard satu perkara ini Dewan bersejarah. Ini bukan zoo negara. Duduk. Ya. Yang Muhammad, Ibu Barat. tak fahamlah perangai macam ni Yang Muhammad. Tak faham. Dia boleh photo state bagi kita. Tak. You don't want to hear. Other parliamentarian wants to hear. Bro. Hey, Apa yang saya cakap I said saya benarkan menteri untuk menjawab. Menteri. What is wrong with you? Bro. Okay, just 1 minute for question. Nak kedah sikit. Okey. Aku nak kedah ya. Just 1 minute. Just 1 minute for question. Bagi 1 minit. Bukan. 1 minit. 2 minit. Point dia. Point dia. Just 2 minutes for question. 2 minutes for question. Habiskan Yang Muhammad. Apa ni Yang Muhammad? Tak perlu Yang baca, Muhammad. bagi teks edarkan kepada kami. Boleh baca sendiri. Rakyat nak tahu penjelasan. Pokok senang. Perlu dijawab. This doesn't happen in Australia. It's happening in Malaysia. Only in this country, hanya di negara kita. Kerajaan tak berani nak bagi keterangan. You should dare to fikir bahawa tak ada masalah. Kita boleh tumpukan seluruh permasalahan isu yang kita bangkit tadi itu melalui jawatankuasa pilihan khas. Menjawab kepada pokok sena, saya kata saya terbuka kepada apa jua siasatan dan juga kaji siasat selidik kepada apa yang kita lalui. Tetapi saya sendiri seorang diri tak boleh membuat keputusan itu. Jadi dari segi saya sebagai menteri yang bertanggungjawab boleh membawa cadangan itu kepada Perdana Menteri, kepada Parlimen. Saya beri jaminan bahawa secara peribadi dan saya sebagai menteri yang bertanggungjawab akan membawa perkara ni untuk keputusan. Dah pun dikemukakan. Kalau itu memuaskan pokok sena, biarlah saya habiskan. Kalau pokok sena dah setuju. Soalan. Izinkan saya habiskan. Ya, habiskan Ahmad. Terima kasih. Habiskan. Biar menteri habiskan Yang Muhammad. Lumut duduk Yang Lumut. Duduklah Yang Muhammad. What is this? Ya, Menteri. Yang Menteri habiskan. Lumut duduk Yang Muhammad Lumut. Pokok sena dah puas. Lumut. Dah puas hati dah. Tanya soalan boleh lah. Yang Lumut. Yang Muhammad Lumut duduk Yang Muhammad. Tak payah tunjuk macam ni perangai Yang Muhammad, cukuplah. Nak tunjuk pada siapa? Cukuplah Yang Muhammad. Pengumuman. Menteri bagilah, nanti pensan nanti kerja dia. Bagi saya pulang, saya nak tanya Menteri, sejauh mana Menteri menggunakan Yang Lumut. Yang Lumut. Pokok sana. Lumut. Duduk Yang Muhammad. Yang Muhammad pada ketika ini
Yang Berhormat pada ketika ini defying the order of the speaker. Dia tahu tak? Tak dengar. Yang Berhormat tidak menghormati keputusan speaker. Okey, tak dengar. Terima kasih. Masuk radar tu. Okey, sebenarnya Datuk akan bawa perkara ni ke. Terima kasih. Sebab saya malu tengok lumut PL macam itu. Dalam keadaan yang begitu serius. Habis tak bagi peluang macam dalam mana keadaan Datuk, orang lain pun macam tu juga. Hai, Yang Berhormat Menteri, kenalah bagi walaupun peluang kerajaan saya berhadapan dengan aktiviti penyelarasan yang kompleks di kalangan 26 buah negara, pengurusan operasi SAR dapat diselaraskan dengan tersusun dan lancar. Kerjasama yang ditunjukkan oleh negara-negara yang terlibat dalam usaha pencarian NH370 merupakan sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah penerbangan dunia. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas keprihatinan dan pemahaman ahli Yang Berhormat Bintulu serta ahli-ahli Yang Berhormat lain yang terus memberi sokongan, malahan menyarankan agar kenyataan berhubung isu kehilangan MH370 tidak dikeluarkan sehingga kesahihan dikenal pasti. Berkaitan saranan untuk menaik taraf kemampuan dan kapasiti radar sedia ada milik DCA seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Lenggong dan Yang Berhormat Bintulu, insiden MH370 yang unprecedented ini sudah pasti menuntut kita mengkaji apa yang telah berlaku agar usaha-usaha penambahbaikan perlu dilakukan bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan operasi penerbangan. Saya percaya soal keselamatan lapangan terbang di negara ini telah menjadi topik utama perbincangan Yang Berhormat seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempang Renggam, Yang Berhormat Kalabakan dan Yang Berhormat Kelang berhubung aspek pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang seperti pemeriksaan badan dan cadangan memasang milimeter with full body scanning dengan izin di lapangan terbang. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, peraturan-peraturan berhubung isu keselamatan di lapangan terbang adalah sentiasa mengikut piawaian antarabangsa. Tetapi saya sebutkan tadi, piawaian antarabangsa mungkin hari ini perlu dikaji semula oleh kerana apa yang kita lalui dengan MH370. Walaupun ia telah ditetapkan di bawah Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization ICAO, di mana kita merupakan seorang ahli tetap di dalam organisasi ini, apa yang kita lalui dalam MH370 ini mungkin akan ubah piawaian antarabangsa yang sedia ada. Namun begitu, kerajaan bersedia meniti semula cadangan pemasangan alat-alat tersebut di masa-masa yang akan hadapan, dan di sini seperti yang dicadangkan oleh ahli Yang Berhormat daripada Kalangan Patah, ahli-ahli Yang Berhormat dialu-alukan untuk memberi pandangan-pandangan untuk menambahbaikkan. Tetapi hari ini tugas dan tanggungjawab saya sebagai menteri yang memangku jawatan Menteri Pengangkutan ialah untuk mencari pesawat dan memastikan bahawa penumpang selamat. Kepada keluarga dari seluruh dunia, satu-satunya maklumat yang amat mereka mahukan adalah maklumat yang belum kami ada ketika ini, iaitu lokasi MH370. Perkara yang menjadi fokus utama kami pada setiap masa ialah untuk mencari pesawat berkenaan. Dan pada setiap hari yang berlalu, kami bersama-sama negara-negara yang terbabit akan terus melipat gandakan usaha SAR ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan khas kepada semua negara yang terlibat dalam pencarian MH370 ini. Saya ingin memberi jaminan bahawa kerajaan komited untuk meneruskan usaha pencarian MH370 dan tidak akan sesekali berputus asa walaupun pelbagai cabaran dan rintangan berada di hadapan kita. Pihak kementerian ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak pernah menyembunyikan sebarang maklumat seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Malah kerajaan sentiasa telus dalam menyampaikan maklumat terkini kepada semua pihak sehingga kesahihan dikenal pasti. Kerajaan amat menghargai penyertaan, sumbangan dan bantuan daripada negara-negara yang terlibat dalam operasi ini.
Setahu saya, negara-negara ini tidak langsung membangkitkan kos operasi seperti yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat Batu. Malahan mereka secara sukarela menawarkan peralatan dan aset-aset canggih yang dimiliki mereka. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyeru dan mengharap agar kita semua bersama-sama mendoakan semoga usaha ini bakal menghasilkan keputusan yang positif. Marilah kita bersama-sama mengetepikan perbezaan politik dan kepentingan peribadi sebagai tanda sokongan dan seterusnya dapat menunjukkan kepada masyarakat dunia bahawa Malaysia bersatu dalam menzahirkan perasaan simpati atas kesukaran yang dilalui oleh keluarga penumpang dan anak-anak kapal dalam insiden MH370 ini. Dengan izin yang di-Ketua, izinkan timbalan saya meneruskan penggulungan kita. Ya, Yang Berhormat Menteri, yang timbalan akan jawab yang Kuantan punya bahas ke? Dia ada press conference sekarang, penting. Saya benarkan agar timbalan dia menyambung. Terima kasih Yang di-Ketua tolong minta Menteri datang esok untuk jawab selanjutnya. Ya. Timbalan Menteri